Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang menonton. Hari ini pengetua ingin sentuh satu hakikat kehidupan yang ramai tahu tetapi ramai tidak sedar betapa besar maknanya. Anak adalah cermin ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan, anak tidak lahir dengan akhlak yang sempurna. Anak tidak membesar dengan sikap sendiri. Anak belajar bukan melalui kata-kata kita tetapi melalui apa yang mereka lihat. Cara kita bercakap, cara kita marah, cara kita memberi, cara kita solat, cara kita menghormati orang, semuanya dipantulkan kembali melalui tingkah laku anak-anak. Pengetua ingin ingatkan, anak tidak mendengar nasihat kita sekuat mereka meniru perbuatan kita. Jika ibu bapa lembut, anak belajar lembut. Jika ibu bapa sabar, anak belajar sabar. Jika ibu bapa jujur, anak belajar jujur. Jika ibu bapa hormat, anak belajar hormat. Jika ibu bapa penuh kasih, anak pun membesar dengan kasih. Tetapi jika ibu bapa cepat marah, anak ikut. Jika ibu bapa suka meninggi suara, anak meniru. Jika ibu bapa merendahkan orang, anak menyerap. Jika ibu bapa kasar, anak menjadi keras. Kerana anak-anak adalah cermin, mereka memantulkan siapa kita di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang membentuk anak bukan sekolah sahaja, bukan guru sahaja, bukan buku atau silibus. Yang paling besar membentuk anak ialah suasana dalam rumah. Rumah yang penuh kasih melahirkan anak yang tenang. Rumah yang penuh doa melahirkan anak yang lembut hati. Rumah yang penuh hormat melahirkan anak yang berakhlak. Rumah yang penuh kemarahan melahirkan anak yang hilang arah. Pengetua ingin ingatkan, untuk ubah anak, kita perlu ubah diri kita dulu. Jadilah contoh yang baik untuk anak melihat. Jadilah suara lembut untuk anak dengar. Jadilah pelukan hangat untuk anak kembali. Jadilah tempat selamat untuk anak bercerita. Anak-anak tidak mengharapkan ibu bapa sempurna. Mereka hanya perlukan ibu bapa yang ikhlas, jujur dan sentiasa cuba memperbaiki diri. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat mendalam. Anak bukan sekadar amanah. Mereka adalah pantulan siapa kita sebenarnya. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai ibu bapa mendapat kesedaran dan berubah menjadi contoh terbaik buat anak-anak. Terima kasih semua. Semoga anak-anak kita membesar dengan akhlak yang indah kerana melihat rumah yang penuh kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Hari ini pengetua ingin berkongsi sesuatu yang bukan sekadar nasihat tetapi kunci kebahagiaan hidup, kunci ketenangan hati, kunci rezeki yang mengalir tanpa putus. Solat itu hadiah, solat itu kekuatan. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai antara kita yang mencari ketenangan di luar tetapi lupa bahawa ketenangan sebenar datang dari satu tempat, dahi menyentuh sejadah. Di situlah Allah dengar rintihan kita. Di situlah Allah kuatkan hati kita. Di situlah Allah ubahkan takdir kita. Pengetua nak ingatkan, bila kita jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga benda yang kita tak mampu jaga. Allah jaga rezeki kita. Allah jaga kesihatan kita. Allah jaga keselamatan keluarga kita. Allah jaga anak-anak kita. Allah jaga perjalanan hidup kita. Dan yang paling indah, Allah jaga hati kita dari putus asa. Tuan-tuan dan puan-puan, solat bukan untuk Allah. Allah tak perlukan kita. Tetapi kitalah yang perlukan solat untuk kekal kuat dalam hidup yang penuh dugaan ini. Pengetua ingin tinggalkan satu ayat yang mendalam. Jika kamu jaga solat, kamu sedang menjaga seluruh perjalanan hidup kamu. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai masyarakat mendapat kekuatan dan kesedaran untuk kembali kepada solat. Terima kasih semua. Semoga Allah menjaga hidup kita sebagaimana kita menjaga solat kita.